kat tengah. Tapi ni dah dimakan oleh monyet lah. Monyet dah makan. So bila dia jatuh, dia akan tercipta. Sebelum adanya Neram Rangers, saya dah memang orang kata tu kawasan ni, tempat ni kawasan bermain saya. So saya nampak satu persatu khazanah tu ditebang, hilang daripada mata, dan benda tu menjadi satu titik turning point yang mana dia mula terdetik hati. Oh, ini tidak boleh dibiarkan. Pokok keruing neram adalah satu pokok yang prominent di Sungai Berang. Pada tahun awal 2019, populasi pokok keruing neram di Sungai Berang adalah banyak. Tetapi setelah beberapa tahun, pokok itu semakin lama semakin kurang disebabkan oleh penebangan dan juga hakisan. Jadi saya mewujudkan inisiatif Neram Rangers ini sebagai salah satu cara untuk menjaga kelestarian pokok keruing neram dan juga memberikan kesedaran tentang kepentingan pokok keruing neram terhadap ekosistem alam di Sungai Berang. Asasnya adalah satu pakej ekotourism berkayak di Sungai Berang, yang di mana kita menawarkan pakej ini kepada local turis dan juga foreign turis. Jadi sepanjang perjalanan berkayak itu, Neram Rangers berfungsi sebagai guide dan juga berfungsi sebagai orang yang mewar-warkan tentang kepentingan pokok keruing neram. Neram Rangers adalah belia-belia yang diambil daripada komuniti sekitar yang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kita hantar untuk buat latihan supaya dia dapat mempunyai skill untuk dalam bidang rekreasi dan juga dalam bidang conservation pokok keruing neram. Projek ekotourism ini dia memberi impak ekonomi kepada belia kampung, dan dia juga memberi impak sosial kepada belia kampung daripada duduk saja tak buat apa, dan kini mereka ada satu aktiviti tambahan yang boleh menjana ekonomi mereka. Okey, selamat pagi semua. Okey, untuk aktiviti hari ini, sebelum tu saya perkenalkan nama saya. Nama saya Najmi. Boleh panggil Najmi atau apa-apa saja selain Oi. Sebelum ni memang penebangan pokok-pokok ni secara berleluasa. Dia tak tahu kesedaran apa function benda tu pada ekosistem sebenarnya tu. Bila mereka start potong pokok ni, bencana akan datang kepada kehidupan mereka. Banjir yang besar disebabkan oleh tebing yang runtuh dan sebagainya, bukit yang runtuh. Okey, kalau kita tengok sebelah kiri kita ada tebing. Nampak tak tebing tu runtuh? Okey, bila tebing tu tak ada, pertama sekali air sungai akan jadi cetek. Sungai bila dah luas, so air akan jadi tersebar macam tu. Dan untuk habitat di sini, ikan baung, sebarau, kelah, kaloi, so ikan tidak akan ada lubuk untuk dia nak membiak, ni untuk breeding dan sebagainya. So segala ekosistem tu akan terganggu. Kalau kita masuk ke kawasan yang pokok keruing neram ni, dia mencipta satu kanopi yang teduh. Dalam satu frame, contoh satu frame pokok merimbun, kita boleh dapat banyak habitat dalam satu tempat. So kita boleh tengok monyet, kita boleh tengok burung, dan ada juga serangga-serangga seperti lebah kelulut, dan jenis monyet pun kita boleh jumpa dalam satu spot dalam 2-3 spesies dalam satu tempat yang sama. Setakat ni kita berjaya membawa pelancong yang agak ramai, dan ada 10 negara luar yang datang berkayak di sini, dan semua feedback yang kita dapat adalah positif daripada segi suasana layanan kita
dan sebagainya. Dan view yang dibagikan kepada mereka ni, mereka rasa sangat teruja kerana dia boleh menikmati semua dalam satu frame. Dia boleh berkayak, dia boleh menikmati pemandangan, dia boleh tengok haiwan, boleh tengok burung dan sebagainya. Our broader vision in the social enterprise ecosystem, Hasanah aims to establish an ecosystem where social enterprises are able to not just be funded, but to grow sustainably, independently as businesses. So how Genova Trading, specifically this Neram project, really aligns with our broader mission is how their business model is able to generate a form of revenue that goes back to the community and takes care of our ecosystem in Malaysia. Harapan saya untuk program Neram Rangers ni adalah ia dapat menarik lebih ramai belia untuk bersama-sama kita menjadi Neram Rangers, dan saya berharap agar Neram Rangers ini menjadi satu pemangkin untuk spread the awareness tentang pokok kuring neram dan seterusnya menjadi duta alam sekitar mengenai pokok kuring neram ke seluruh Malaysia. Kita cuba sebaik sedaya upaya kita. Kita cuba menunjukkan contoh yang baik, menghasilkan sesuatu sumber pendapatan. Bila kita boleh membuka mata pada golongan-golongan belia yang tidak boleh minat menjadi minat. Impact pada diri saya sendiri, saya rasa macam saya bangga dengan diri saya. Saya bangga dapat menjaga tempat saya bangga dapat menjaga khazanah negara. Saya dapat menjaga pokok ni, di mana saya tengok daripada kecil daripada sampai sekarang, pokok tu masih dijaga. Dan mungkin untuk generasi akan datang, mungkin anak cucu lambat lagi pun tak apa, tapi benda tu kita dah jaga. Itulah.